صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى وعلى نيتي الهدى إلى عمدتنا في الفقه وأصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، جميع سادتنا الشافعية سادتنا فقهاء لهذه الأمة، بالخصوص إلى مصنف كتابنا هذا الإمام زين الدين ابن عبد العزيز المليباري الشافعي، وإلى تلميذه المبارك سيد الإمام محشي بكر عثمان بن محمد شطاد دمياطي البكري الشافعي ديباج الحسيني، سائر صلحاء لهذه الأمة أصفيائها أتقيائها شهدائها شرفائها، بالخصوص إلى أشرافنا من السادة آل أبي علوي وسادتنا الشاذلية درخوية العلوية المباركة، ولا ننسى الإهداء إلى مشايخنا الأزاهرة والمغاربة المصرية والحجازية والشامية والأكراد والهندية والجاوية وسائر علماء المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها، على نية أن الله، ولا ننسى الإهداء إلى مؤسسي المسجد الإمام تؤكوتان بصار محمد بن زين العابدين بن حسين مصطفى بن شيخ بن محمد أسرف العدروس، ووالدنا والديكم قرابتنا وقرابتكم ومشايخنا ومشايخكم، على نية أن الله يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينور ضرائحهم ويوسع قبورهم ويدخل عليهم الروح والريحان الفسحة والأمان ويتغمدون بالمغفرة والرضوان، وعلى ما علمه الله من خيرات الدنيا والآخرة بخير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين آمين. بسم الله. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sambung kembali mudzakarah dari perbahasan syarat sah qudwah seorang makmum kepada imam. Dalam perbahasan yang itu kita masuk berkaitan dengan tidak dibenarkan berjauhan dengan imam tanpa ada uzur melebihi daripada 2 rukun yang sempurna. Dalam perbahasan tu dia masuk juga perbahasan berkenaan dengan jangan lebih juga dengan 3 rukun yang panjang, iaitu dalam isu orang yang muafiq yang mendapat uzur. Muafiq yang mendapat uzur. Baik. Dalam perbahasan muafiq yang mendapat uzur 3 rukun yang panjang, kita kata dah dia dibenarkan dengan 3 rukun tu tadi. Bagaimana kalau dia lebih daripada 3 rukun? Dalam perbahasan ni masuk dekat ni bagi bawah sekali. Wa in takhallafa, kata pengarang kita muka surat 289. Wa in takhallafa ma'a udhrin bi akthar min ath-thalathati. Kalaulah seseorang tadi yang dikatakan sebagai makmum tadi, dia lambat, lambat dia daripada bergerak bersama dengan imam, asbab daripada uzur-uzur dia. Asbab daripada uzur-uzur dia lebih daripada 3 rukun, iaitu kalau isu orang yang berdiri, imam itu sudah naik pula dah ke rakaat baru. Dia dah baca Fatihah, imam bukan sekadar rakaat, iktidal, sujud, dua ada sujud, naik pula dah rakaat kedua, berdiri pula dah. Tak settle lagi dia punya Fatihah dia, illa wal imamu qa'im 'anis sujud. Mereka imam sudah bangun untuk berdiri dah, lebih naik daripada sujud dah.
Ataupun kalau bagi rakaat hak yang ada tahiyat akhir, imam duduk tasyahud akhir dah. Duduk tasyahud akhir dah. Dalam keadaan demikian, hak ni yang dikata fal yuwafiq imamahu wujuban. Hendaklah dia kena turut imam dia di mana imamnya berada. Wajib pada ketika ini. Dia kena buat keputusan terus dah. Dia tak boleh. Tadi dia boleh pergi buat pilihan. Harus buat pilihan sama ada nak turut imam ataupun nak habiskan dia punya bacaan dia. Tapi sekarang ni wajib dah dia kena buat keputusan sama ada ikut imam ataupun dia mufarakah tu. Kalau dia nak ikut imam, maknanya dia kena tinggal dah hak rakaat hak tadi, hak yang dia kena imagine bahawa dia ni di rakaat terkini bersama dengan imam. Kalau imam tadi dia masuk sembahyang dengan rakaat pertama dengan imam. Jadi tak ada rakaat pertama dah. Kira rakaat kedua bersama dengan imam. Jadi dia tak ada rakaat satu tadi. Maknanya imam naik, imam bagi salam kat dia kena tambah satu rakaat. Jadi kata faliwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi'. Maka dia kena berada pada turut imam pada rukun yang keempat, rukun panjang yang keempat. Betul tak rukun panjang yang keempat? Tapi tak sempurna lagi lah. Kalau sempurna, rukun panjang habis terus sembahyang dia. Okey? Ni kita detail dah, kita buat lakonan dah pada pertemuan bahasanya. Mana nak sama lagi? Wa huwal qiyam. Okey. Wa yatruku tartiba nafsihi, dan dia tinggallah tertib dia. So mana saya ulang balik? Hak mana hak rukun panjang tu yang keempat? Tidak kau imam rokok kan dia tengah baca Fatihah. Jadi imam rokok sedang buat rukun panjang. Bila sempurnanya? Bila dia iktidal. Imam iktidal rukun pendek. Imam sujud sedang buat rukun panjang nombor 2. Dan imam sujud memanglah sujud buat nombor 2 tapi tak sempurna lagi. Imam duduk antara 2 sujud sempurna nombor 2. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Tak muktamad dia walaupun khilaf dengan Imam Nawawi, tapi tak apa, rukun pendek kita pegang muktamad. Imam sujud yang kedua sedang buat rukun nombor panjang nombor 3, tapi tak sempurna lagi. Bila sempurna? Bila imam naik atas berdiri. Bagi orang yang pertama dengan kedua ataupun ketiga dengan keempat. Tapi kalau pada rakaat keempat dah imam duduk tahiyat akhir dah, maka dikira fa'li yang keempat lah tu. Fa'li yang keempat. Okey, kalau kita ambil yang pertama tadi, pertama, kedua ataupun tiga, keempat, imam berdiri, jangan sampai imam proceed untuk sekurang-kurang rokok. Bila proceed sekurang-kurang rokok, sempurna hak nombor 4. Hak tu yang jadi batal. Jadi masa berdiri tu wajib dia kena buat keputusan. Wajib kena buat keputusan. Sini. Dia ada dua lah. Imam buat keputusan dengan niat, wa imam buat keputusan dengan tindakan. Kalau berdiri sama berdiri dah, dia buat keputusan dia dengan niat. So dia berada pada posisi baru pula dah, iaitu pada rakaat nombor 2 bersama dengan imam. Ia kena ignorekan hak nombor 1 dia tadi tu. Ini dengan niat. Kalau dengan tindakan, dia tengah baca Fatihah, imam duduk tahiyat akhir. Dia duduk baca Fatihah lagi. Rakaat ketiga, rakaat keempat dia duduk atas. Imam duduk tahiyat akhir dah. Apa dia nak buat? Imam sudah 4 rukun dah tu. Mana pada ketika ini jangan sempurnakan 4 rukun. Memang tak ada dah rukun lepas ni. Pada ketika itu ia tak ada lain dah. Imam dia nak mufarakah, wa imam dia nak teruskan bersama dengan imam. Nak teruskan pada ketika ini nak ada pergi. Dia kena turun bawah. So dia kena tinggal bacaan Fatihah dia ni tadi ni. Dia terus bersama dengan imam, mutabaah dengan tindakan. Ni tindakan dia turun bawah. Tu itu kan duduk tahiyat akhir. Tu duduk tahiyat akhir. Dan kalau imam tunggu gitu. Okey. Ni dia panggil bersama dengan imam, muwafaqah dengan imam, imma bil qasdi wa imma bil fi'li. Imma dengan niat wa imma dengan perbuatan. Okey. Perbuatan tu tasyahud tadi ah. Okey.
Thumma, macam matan je lah Thumma yatadarak, kemudian dia falyuwafiq, thumma liyatadarak. Kemudian dia apa? Yatadarak, dia catch up lah balik. Dia cover lah balik. Ba'da salamil imam, selepasnya salam untuk imam, ma baqiya alaih, apa yang terbaki atas dirinya daripada rakaat sembahyang. Baik. Fa illam yuwafiqhu fir rabi', kalaulah dia tak menuruti imam tadi tu, dia tak bersama, kebersamaan, dia tidak sudi untuk bersama dengan imam pada rukun yang keempat, pada rukun panjang yang keempat itu tadi. Ma'a ilmihi, tengok atas, ma'a ilmihi, dalam pada dia buat tadi tu, dia tahu bahawa dia wajib kena mutaba'ah tok imam. Mengikut tok imam wajib bila sembahyang berjemaah. Wajib. Walam yanwi, tapi dia ignore, dia nak baca juga dia duk Fatihah dia juga. Okey. Dia tak boleh ikut tok imam, turun bawah, dan dia tak boleh turun tok imam, dia sekadar baca juga Fatihah. Sepatutnya dia kena twist niat dia. Ini adalah rakaat bersama dengan imam, hak baru ni, bukan rakaat hak tadi lah ni. Okey. Dia tak niat mufaraqah. Pada ketika ini batalat salatuhu, batal sembahyangnya sekiranya ada dua syarat. Baik. In alima wa ta'ammada, ay alima biwujubil mutaba'ah, dia tahu wajibnya kena turut imam, dan dia sengaja untuk menangguh bercanggahan dengan imam. Batal ke ni? Taib. Ni rekah je, baca dasar rekah pada pertemuan lepas. Taib. Dah bagaimana kalau dia jahil? Sama ada dua je Ya, hak batal ni kalau ada dua, gabung dua-dua. Tahu dan sengaja. Tapi kalau ada salah satu, dia sengaja tapi dia tak tahu benda tu membatalkan. Tak batal. Tak batal. Tapi dosa tak dikira. Benda hak fardu ain ni. Dia sah sembahyang dia tadi tu. Tapi dia dikira berdosa untuk bahagian fardu ain dia tadi tu. Tak belajar. Kena belajar. Baik. Dan rakaat tu dikira macam mana? Kalau ikut pada Imam Bakri Syata, tidak diambil kira apa yang dia buat tadi tu atas tertibnya diri sendiri, dan tidak dikira rakaat yang tengah dibuat tadi tu. Baik. Tamam. Kalaulah dia jahil ataupun dia terlupa, dia pun buatlah sembahyang macam biasa dia itu tadi. Betul? Tak batal. Tapi bila dia buat dalam keadaan lupa itu tadi, maka tidak jadilah. Sabah dah dia khabar. Baik. Wa in raka'at, tengok matang lagi sambung. Wa in raka'al ma'mum, kalaulah makmum itu rokok ma'al imami, bersama dengan imam, fasyakka, lepas dia rokok, dia mari syak. Dia ada dua ni Kalau syak bersama, kalau dia rokok bersama dengan imam, lepas rokok dah, baru dia mari syak, apa nak buat? Rokok dah, imam rokok, dia pun rokok, lepas tu baru dia mari, aku baca tak lagi Fatihah lah, dah baca lagi kot ni. Mari tadi dengar surah saja, layang surah, layang kepala dengar surah, layang kepala dengar surah. Dia ada dua masalah sini. Satu masalah, kalau dia rokok sebelum tak imam, dia rokok dulu, imam dah rokok lagi, dia rokok dulu. Dia kata dia kata apa? Kalau dia rokok, kalau dah dia ini, Allahumma salli ala Muhammad, kata idza raka'a qabla al-imam fashakka qabla ruku'il imam. Dia rokok sebelum tak imam. Jenis sembahyang baik gerak awal. Ingat dia rokok.
perbuatan ini memanglah makruh. Makruh, tapi tidak batal dan tidak dikira haram lagi. Dia level pertama makruh dulu. Level kedua kalau sempurna dia jadi haram. Lepas tu kalau masuk dua dikira haram berserta dengan batal sembahyang. Okey. Sekarang ni dia mendahului dengan satu rukun tapi tak sempurna. Zak, imam baca Fatihah, imam baca surah, dia rokok lalu, dia lengah. Mayang tarawih kot tak imam ni baca panjang Zak, ia advance satu rokok. Rokok awal. Lepas tu dia mari syok, aku tak baca lagi Fatihah ni. Tak imam dah rokok lagi. Imam dah rokok lagi. Pada ketika ini memang wajib kena naik balik. Sebab imam dah rokok lagi. Wajib dia kena naik balik sebab imam dah rokok lagi. So ia sempurnakan Fatihah dia. Ataupun dia baca balik Fatihah dia. Hak ni wajib kena naik balik sebab imam tak rokok lagi. Okey, topik yang kita bincang depan atas ni, dia rokok bersama dengan imam. Imam rokok, dia pun rokok. Allah, aku dah dengar surah saja tadi, aku dah baca lagi Fatihah. Jadi pada ketika ini ia mari syok. Hal qara al-Fatihata ataupun lam yaqra al-Fatihah. Dia baca ke tak baca? Ataupun sama juga dengan isu, jawapannya sama. Dia lepas rokok baru teringat. Allah, confirm tak baca tadi. Confirm aku tak baca lagi tadi memang aku masuk dengan surah saja tadi. Confirm tak baca lagi. Gitu. Jadi bagi dua-dua keadaan ni, ulama kata sebab dia sudah rokok dah turun dengan imam, dan imam memang duduk posisi rokok dah, dan dia bersama rokok dah, lam yajuz lahu al-'audu ilal qiyam. Tak boleh lagi dia nak return balik. Dia nak gustang balik tak boleh dah. Dia kena proceed je dengan semayang dengan imam tu. Dia kira semayang dia tadi sah untuk turun dengan imam je. And then selepas je imam bagi salam, dia kena catch up balik dengan statement dia watadaraka, dan hendaklah dia catch up balik, tambah balik, cover balik ba'da salamil imam, selepas salamnya tu imam, dengan rakaah, dengan satu rakaat. Sebab dikira tadi untuk proceed ke dia je. Bersalahan dengan isu sebelum ni, hak yang makzur tu, imam rokok, dia baru terngadah lah, tak baca lagi. Hak ni memang tak boleh nak rokok, memang wajib dia kena perhabis Fatihah dia. Sebab dia kira orang yang baru sedar, mungkin terlupa dan baru sedar bahawa dia tak baca lagi Fatihah. Hak ni dapat uzur 3 rukun panjang. Jelaslah 3 rukun panjang. Okey. Habis itu. Tamam. Taib. Ni ada tambahan sikit daripada Imam Zarkashi. Tak apalah. Ni dikira tambah kalaulah dia sedar pada rakaat kedua. Ni dak sedar terus Haji Mukhtar. Dia jenis dak sedar duk rakaat pertama. Sedar imam naik rakaat kedua. Sedar dia rakaat kedua. Dia tengah baca Fatihah dia, duk layang Fatihah dia kan. Dak sedar ni, alang lain. Dia belajar dengan tok guru mana tak tahu. Bagi dia khusyuk ni dak sedar. Bila main khusyuk dak sedar, Ustaz masuk alang lain tu, ma'zur ni. Rokok, tidak, sujud, doa sujud, pas naik ke atas. Zak dia baru sedar, Allahu Akbar. Dengar baca kul huwallahu ahad dah. Confirm dah. Dia rakaat kedua dah. Gitu. Rakaat kedua dah. So bila dalam keadaan demikian, Imam Zarkashi kata, dah hak dia baca tadi tu, Fatihah dia baca dah tadi tu, dan itu kau dah. So, hak Fatihah dia baca dah tadi tu, boleh tak dikira macam Fatihah rakaat kedua pula? Ke lepas dia niat dia kena baca Fatihah baru? Bagi Imam Zarkashi kata, dia kira boleh ambil dah hak tadi. Fatihah yang dibaca tadi tu kira ya dah. Dikira ya dah. Tapi ini bersalahan dengan Imam Ibnu Hajar.
Dalam perbahasan kita ni kata bersalah Imam Ibn Hajar. Ikutnya kena baca baru. Baca baru. Sebab dia kira lepas niat baru kira hak baru. Kira hak baru, maka kena start baca baru. Baik. Kalau dia tak buat demikian, fa in ada. Hak tadi kan dia kata tak boleh kembali. Sedar dia rokok dah. Tak boleh naik balik dah. Kalau dia naik balik, fa in ada. Kalaulah dia return balik kepada posisi naik, qiyam balik, baca Fatihah balik. Aliman amidan, dalam keadaan dia tahu dan sengaja, batalat salatuhu, batal sembahyang dia. Wa illa fala, ay wa illam ya'un aliman wa amidan, kalaulah dia dok kembali dalam keadaan dia tahu dan sengaja, seumpama dia naik dalam keadaan dia jahil ataupun dia tersalah buat keputusan ni, lupa, tak batal sembahyang dia. Fala tabtul salatuhu, tapi tetap kena tambah satu rakaat. La yudrik. Tidak perlu tambah satu rakaat. La yudriku, bukan. Dia kira tak dapat rakaat ni. Bila tak dapat rakaat ni, kena tambah satu rakaat. Tidak dapat rakaat ni. Baik. Falau tayaqqana. Ini matang je. Falau tayaqqana. Kalaulah seseorang itu dia mari sedar. Yakin dah ni. Dia sedar dah Fatihah dia. Dia sedar baca Fatihah. Dia baca. Dia tahu dia baca. Cuma dia syok. Tapi bacaan aku tadi tu sempurna tak huruf-huruf dia yang 156 huruf Fatihah tadi. Dia mari makin was-was kot. Sebut ihdinas sirat tu betul ke tak? Lepas tu sebut waladhdallin, huruf dad tu betul ke tak? Bila ia mari sebut itu sempurna ke tak sempurna dari sudut makhraj dia dan sebagainya, pada ketika itu syakka fi ikmaliha, habis dak ayat itu tadi, tak sempurna ke tak sempurna, fa innahu la yu'athir. Ignore je. Ia tidak memberi kesang. Kalau bab sempurna tak sempurna. Tapi bab isu baca tak baca, kena baca. Kalau sempurna ke tak sempurna, tak solayang. Tak solayang. Roliknya bila kita rokok dah kira sempurna dah tu. Hatta kalau semayang seorang, rokok dah tu, sempurna dah tu, tak solayang dah. Ada orang was-was, baca sebab ia duduk layang kepada sempurna. Okey. Masuk perbahasan baru. Walau ishtaghala masbuqun. Kalaulah seseorang masbuk itu dia menyibukkan diri dia dengan satu perkara sunat. Okey, satu perkara sunat. Bila sebut perkenaan masbuk ni, Syekh Bakri Syata dia ada buat ringkasan, ada dua kategori. So ingat dalam kepala ada dua kategori. Kalau bab masbuk ni ada dua kategori. Ini isu mana ni? Isu orang masbuk ni ialah imam sudah rokok, dia tengah baca Fatihah. Ni imam tengah rokok, dia tengah baca Fatihah. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu imam rokok, Allahu Akbar. Okey, imam rokok dah dan dia sedang baca Fatihah. Okey. Kalaulah dia memang tidak, masa dia masuk sembahyang tadi tu, dia tidak buat benda-benda sunat, seumpama baca doa iftitah, ataupun dia tak baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab iftitah itu sunat bagi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun pandangan kedua kata wajib. Dan begitu juga selain daripada iftitah tu sunat, isti'adzah juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun sunat juga. Jadi kalau kita masuk sembahyang, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imam pun Allahu Akbar, maka bacaan qada masa a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu kita kena cover juga sekejap. Tahan dulu, jangan rokok lagi. Walaupun imam kita Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imam Allahu Akbar, kita kena baca balik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, at least kalau ayat panjang. Ataupun A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, cover dengan tadi, baru kita boleh Allahu Akbar.
Sebab dia kira sibukkan diri dengan perkara sunnah. Okey. So ni kita bincang dua. Yang pertama, menyibukkan diri dengan bacaan iftitah ataupun a'udzubillah. Yang kedua, tidak menyibukkan diri dengan iftitah dengan a'udzubillah. Okey, hak Pak sebut Okey, kita ambil yang pertama. Kalau dia tidak menyibukkan diri dia dengan membuat benda sunat, seumpama baca doa iftitah ataupun baca a'udzubillah minasyaitanir rajim, imam rokok je, dia wajib kena rokok. Dia masuk sembahyang tu, imam rokok dah. Dan dia memang tak buat apa-apa, imam dia Allahu Akbar, terus rokok. Okey, terus rokok. Dan tak mesti baca a'udzubillah dan tak mesti baca isti'adzah sahaja. Kadang-kadang masuk sembahyang dengar surah tak imam. Tak boleh tak? Sunat ke? Kan kita sunatkan dengar surah tak imam. Jadi dia masuk sembahyang ni dengar surah tak imam. Dia membuat tindakan orang yang sudah baca Fatihah, iaitu sunat dengar tak imam. Jadi menyibukkan diri dengan perkara sunat tak? Menyibuk diri dengan perkara sunat tak tu? Ataupun dia melakukan benda sunat tapi tak perlu buat apa-apa, sekadar diam. Umpama saktah. Saktah tu kan lepas Allahu Akbar kan ada saktah sekejap. Begitu juga sebelum baca Fatihah, selepas baca Allahu Akbar kabira habis, kan dia ada saktah sikit. Dengan lepas habis doa iftitah sebelum baca auzubillah ada saktah. Lepas baca auzubillah sebelum baca basmalah ada saktah. Jadi dia buat saktah-saktah itu tadi juga termasuk di dalam menyibukkan diri dengan perkara sunat. Hak ni suku lah. Okay, kita bahas dulu yang pertama, dia tidak buat benda-benda sunat, maka imam rokok wajib dia kena rokok bersama dengan imam. Kalau dia rokok bersama dengan imam, sempat rakaat itu dapat rokok dan dapat tamakninah dalam rokok tu bersama dengan imam, qada subhanallah ataupun 1.25 saat, qada lebih kurang gitu, maka dia dapat rakaat. Kalau dia rokok bersama dengan imam, kalau dia tak dapat rokok, tak dapat rakaat. Dan kalau dia rokok tapi tak dapat tamakninah pun tak dapat rakaat juga. Dia kena ada tamakninah sekejap. Dan adakah batal sembahyang dia? Contoh, kalau dia tak dapat rakaat tu, adakah batal jadi sembahyang dia? Tak batal, melainkan dia bila berjauhan dengan dua rukun yang tanpa uzur. Dua rukun yang sempurna lah. Dua rukun yang sempurna. Okey. Kategori yang seterusnya, kalau dia dah lambat, imam pada ni kita ambil fokus biasa berlaku pada rakaat pertama lah. Okey. Dan ingat masbuk ni berlaku juga pada rakaat, pada setiap rakaat. Rakaat kedua pun boleh berlaku, rakaat ketiga boleh berlaku. Kadang-kadang 4 rakaat boleh jadi masbuk. 4 rakaat masbuk. 4 rakaat sembahyang. Tak imam tanggung belaka Fatihah dia. Ada situasi dia. Jadi orang ni dia sibukkan diri dengan doa iftitah atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benda sunat belaka Pada ketika ini, ringkasan daripada Muhasyi dia sebut wajib dia kena takhalluf, wajib dia kena tangguh untuk bersama dengan imam. Apabila imam rokok, kalau ikutnya rokok lah, tapi oleh kerana dia buat benda sunat tadi, dia kena tangguh dulu rokok dia tadi. Dia kena cover balik, andaikan dulu, dia kena buat andaian, takdirkan andaian banyak mana dia sepatut kena baca tapi dia tak baca tadi. Dia buat andaian, dia kata boleh dalam 2 ayat 3 ayat, sepatutnya aku baca terus tapi aku baca benda lain, ataupun aku duduk diam menung kejap, lepas takbir menung kejap. Sebab pernah je berlaku sejak ni, nak masuk semayang dia diam je, sedangkan dengar lagi walam yakullahu kufuwan ahad. So walam yakullahu kufuwan ahad tu boleh ke kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Betul imam rakaat Allahu akbar, kita rakaat. Dia Allahu akbar, dia dengar walam yakullahu kufuwan ahad, dia tak baca benda dah. Dia diam je. Sebab dia dengar walam yakullahu dah. Ya Allahu akbar walam yakullahu kufuwan ahad, lepas tangan enggak dah. Nak rakaat enggak dah.
Dia pun rokok bersama dengan imam. Jangan ke ni? Tak belajar. Tak belajar. Berlaku budak masjid lain macam ni. Ada je. Sebab tu jangan ambil ringan, sebab kadang-kadang bila ada dan anda nak degar sebenarnya, cuba dang. Bila kita baca, kita ada bacaan juga. Kita baca habis tu, hilang lagi dah. Dia tak ada doa. Berapa habis semayang itu hilang lagi. Dia dang nak kerja, nak pergi jerebak, nak pergi pegang, nak dang. Hakada. Kita kena tahu dan kena beranilah. Kena berani kabar lah, kena kabar. Kabar jangan tunggu batalkan semayang dia, salahkan tu. Macam ni. Tadi awak mari dengan saya kan? Tanya sesuatu. Tadi awak tu kan? Mereka dia ada keuzuran yang kita tak tahu. Oh, tadi saya tambah rakaat ke, tadi saya gini ke, tadi saya buat gini ke, saya buat gini. Oh, sebenarnya ada sekian-sekian. Okey. Adalah justifikasi dia, jawapan dia. Kadang-kadang masalah ni, soal fiqh ni, kadang-kadang keadaan tu ghiyab anna. Kita sulit ataupun kita tak faham sebab kita duduk pada tempat dia. Mereka kita kena tanya dia, kena tabayun dulu, kena verify dulu. Tadi bukan awak ni ke? Lepas tu tadi kenapa jadi gini-gini? Kau tanya, insya-Allah orang tu boleh cerita. Tapi kalau tak tanya, kita berkata, oh semayang tadi dia adalah gini. Oh, kita buat keputusan, sedangkan orang tu dia ada jawapannya dah. Tu kena tanya. Jadi hak macam hak tu memang nadang sebenar. Sebab bila habis semayang, habis sama kita juga. Baik. Dia kata gini, kalau dia menyibukkan diri dia dengan perkara yang sunat tu tadi. Dalam keadaan khalafa wa raka'a ma'ahu, patut dia rokok sama dengan imam, amdan, sekali sengaja batal sembahyang dia. Dan pada ketika ini, fa in ata bima yajibu alaihi wa adraka al-imam fi ruku' adraka. Kalaulah ia dang buat, kalau dia tangguh, betul-betul dia baca pun laju, comel laju, dia buat sikit tadi. Ketika walam yakul lahu kufuwan ahad, terus dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah, dia terus baca bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan dia cover sikit. Pak imam pun Allahu akbar, dia pun buat, dia wajib, dia kena buat tadi. Dan sebab adrakal imam fi ruku', dia dang bersama imam rukuk tadi. Dang, alhamdulillah. Bila dia dang, jawapannya adalah adrakar rakaah, maka dang rakaat dia. Dang rakaat dia. Kalaulah imam angkat kepala daripada rukuk sebelum dia rukuk, dia duduk habis dia juga, imam pun naik atas, dia dang nak rukuk bersama dengan imam, maka terlepaslah dia punya rakaat. Tapi sah lagi sembahyang dia? Sah lagi sembahyang dia pada ketika ini. Cuma fa in hawa al-imam lis-sujud. Kalau dia kan niat nak ikut imam, rakaat memang dah dapat dah. Tapi sekarang ni nak buat apa-apa, jangan imam sampai sujud dia masih lagi sempurnakan benda yang tengah dia buat. Iaitu apa? Berhabis ke Fatihah dia. Dah lah mari lambat. Baca Fatihah juga. Sepatutnya biarlah tak imam tanggung. Dah nak tanggung sendiri juga. Imam rokok, tidak rokok. Imam iktidal, habis dah dapat rakaat. Jangan imam wis sampai sujud. Imam wis sampai sujud pada ketika ini, baik dia mufaraqah. Pada ketika ini tak ya. Baik dia mufaraqah je. Kalau dia kekal dalam keadaan demikian, habis patah sembahyang dia. Sebab dia sudah berjauhan, ikut tok imam tapi berjauhan dengan dua rukun yang sempurna. Dua rukun yang sempurna. Tayyib. Walau ishtaghala, habis itu. Tengok. Walau ishtaghala masbuqun. Okey, termasuk dalam perbahasan masbuq pula. Bila kata masbuq, tengok definisi imam di atas. Wa huwa man lam yudrik min qiyamil imam qadran, iaitu orang yang, dia kata sini, qadran, orang yang makmum yang tidak memiliki kesempatan masa yang cukup qada Fatihah pertengahan
saat ketika mana imam masih lagi berdiri. Kalau ia masuk imam duduk dah, confirm dah tu. Hak ni masa imam berdiri pun dok dang lagi min qiyamil imam tu. Dok dang lagi masa tu untuk Fatihah pertengahan. Baik. So sini ada khilaf di antara dua imam. Khilaf dengan Imam Zarkashi. Imam Zarkashi kata Fatihah pertengahan ke Fatihah nak guna Fatihah pertengahan ke Fatihah diri sendiri. Imam Zarkashi kata Fatihah diri sendiri. Slow ke laju kita yang tentukan, masing-masing berbeza. Okey. Kalau bagi Imam Zarkashi, kalau kita sembahyang ni bagi kita laju ikut standard kita. Laju. Dia tengok pada ukuran Fatihah diri dia. Cuma yang mu'tamad dalam mazhab kita, yang ditarjihkan, yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar, pegang oleh Imam Ramli dan sebagainya, Fatihah pertengahan Fatihah qada Fatihah yang dia kira adalah masa Fatihah itu adalah masa Fatihah pertengahan bagi bukan diri kita tapi orang ramai. So kita ambil kira, sebab tu at least lah, at least hak macam saya pernah buat sebelum ni, ambil dalam 10 orang ataupun 15 orang, test masing-masing baca Fatihah. Lebih kurang antara 6 masjid yang saya buat, antara kebiasaan orang kita 25 hingga 30 saat settle Fatihah. 25 30 saat, 25 30 saat settle Fatihah. Tapi kebanyakan masjid 30 saat settle Fatihah. 25 tu adalah seorang dua. Orang dua. Tapi kebanyakannya 28 hingga 30. So kita tolaklah 30 saat. 30 saat tau. 30 saat tu kira standard lah, bukan laju sangat dah, bukan slow sangat, standard. Okey. Orang Arab doa. Orang ni zon lain lah. Okey, ni orang kita. Okey. Jadi dia kata orang yang tidak sempat, makmum yang tidak sempat daripada saat berdirinya tu imam itu tadi, qada yang cukup untuk dia lengkapkan Fatihah pertengahan dia. Qada Fatihah pertengahan dia. Wa huwa itu wa huwa diddul muwafiq, dan masbuk ini adalah opposite, lawan kepada muwafiq. Lawan kepada muwafiq. Muwafiq ni apa? Kau lawan dia iaitu orang yang yudriku qadran yasa'ul fatihata. Orang yang mempunyai kesempatan waktu saat dia berdiri itu tadi, dia berdiri imam dia tadi tu bersama dengan imam tadi tu, masa untuk dia baca Fatihah. Fatihah pertengahan. Dah kalau orang tu dia duduk dalam masjid, duduk atas saf dah, cuma duk akad cuma dia dak takbir tu ihram je lagi. Dia dengar je Fatihah. Dan dia dang masa, cuma dia dak takbir tu ihram lagi. Dia tunggu walam yakul lahu. Dia dengar tak imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad, dia Allahu akbar, imam rakaat, dia pun rakaat lalu. Dah orang gini kena. Sebab ada seorang jemaah yang tanya, dia pegang nak, Ustaz, ana bayang seorang jemaah ni dia tunggu tok imam baca walam yakul lahu kufuwan ahad dulu tak. Dia mari awal sama saya. Saya dang dia baca iftitah dang. Dia mari dah, dia balik telefon dulu, diri dah atas sah dah. Duduk telefon dulu, betul baju, cokeh gigi sikit, cari siwak. Orang sibuk dia. Cari siwak dulu, apa cari-cari. Imam dengar walam yakul lahu, baru dah Allahu akbar. Imam Allah akbar, dia pun Allah akbar. Jadi haji ni dia tanya ana sebab dia jadi pelik dah, apa dia buat gitu. Saya kata okey dah, semayang je sah dah, cuma rugi lah ni orang tak bijak lah. Patutnya dia terus kesempatan yang ada tu dia Allahu akbar lah masuk. Pada mana dia dang, bukannya dia bersantai-santai macam ada tanya semayang tarawih, imam baca surah panjang lu, imam baca surah hidup rehat lu, nyanda dulu tunggu habis lu, habis dengar nada menurun dah tu, bangun lah, okey, jom okok dah, Allahu akbar, itu cerdik lah tu maknanya. Tapi tidak bijak sana, dia bijak sini je. Sebab saya buat kaedah yang gini, nafas yang kita keluarkan keluar masuk dalam keadaan duduk dalam masjid mulia dah.
Tapi dalam masjid, lepas tu dalam melakukan ibadat. Dia pun kata ibadat dah Ustaz. Dah ibadat apa? Saya tanya. Ibadat iktikaf. Oh, betul dah tu. Tapi ibadat duduk dalam masjid, niat iktikaf dalam semayang pula. Lebih lagi daripada iktikaf saja. Nafas tu baik kita gunakan nafas yang keluar masuk tu, sebab nafas kita ni memang limited je. Banyak tu je nafas kita ada. Ke ada orang boleh tambah lagi? Top up duit ke, bayar apa-apa ke, minta tambah lagi nafas kita? Tak boleh. Nafas kita memang limited banyak tu je. Kalau ditakdirkan bahawa nafas keluar masuk itu adalah 3 trilion, 3 trilion je lah. Gitu je. Tidak boleh nak tambah dah, boleh tambah dah. Sebab kata guru ana Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, dia kata apa? Umur manusia ni ibarat gabungan nafas keluar masuk. Itulah umur kita. Cuma kita duk kira apa? 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 92 tahun. Mana kalau kita umur 44 tahun, 44 tahun dah nafas keluar masuk. Dah berapa? Dah kita hanya duk kira tahun lagi. Tunggu birthday. Sebenarnya bukan dah ikut birthday tahun ni, dah birthday kali tahun depan pula. Birthday tahun depan rupanya kalau duduk dengan guru ni sedih. Dah sampai 40 ya style lain dah lah. Bila orang ucap apa-apa dekat 40 dah. Dulu dengar orang 40. Kita dah 40 dah. Naik pernah 45, dekat 50 pula dah. Haji Mukhtar nak masuk 80 je dah. 84. Oh, 84 dah. 84 dah. Bulan 9 ni. Masya-Allah. Barakah waktu Haji Mukhtar dalam masjid. Tayyib. Dia kata apa? Okay, kalau ni baca sikit lagi. Walau syakka. Okey. Ingat tadi, muafiq ni adalah orang yang mempunyai kesempatan waktu. Orang yang mempunyai kesempatan waktu bila masuk semayang je, saat takbir je, waktunya dikira. Cukup 35 saat atau 30 saat ataupun 20 saat. 20, 35, 20, 25, 30 okey lah. Boleh kau tim lah tu. Dang waktu tu. Khalas. Boleh lah, boleh kira lah tu. Okey. Kalau dia kata ya syok. Ni masalah isu dah. Ya syok. Saya dah Ustaz. Saya dah kira Ustaz. Tapi sebenarnya saya dang ada waktu tadi Saya dang ada waktu kodo-kodo waktu Fatihah pertengahan tu. Tak kira lah pula tadi. Tapi tak tahu ni. Waktu tu dang ke tak dang. Nak buat macam mana? Khilaf di antara dua imam. Imam Muhammad Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Tapi Imam Ibn Hajar kata, kalau mu rasa dapat tak Fatihah pertengahan, dang masa Fatihah pertengahan ke tak, ikut Ibn Hajar, kira dang. Bila kira dang, dah kita tak baca lagi, kena baca. Kena baca. Ikut Imam Muhammad Ramli, dang ke dang, kira dang. Kita kira dang. Bila dang, okok je lalu. Okok je, kira masbuk lalu. Imam Ramli dikira masbuk. Kalau syok pada dang ke dang waktu Fatihah pertengahan tu. Kalau ikut Imam Ibn Hajar, dang ke dang, kira dang. Bila kira dang, sempurnakan Fatihah. Dua-dua ni boleh pegang ke? Tapi ikut nizam kita punya bacaan kitab, memang kebanyakan pandangan kita ambil pandangan Ibn Hajar. Pandangan Ibn Hajar. Tapi benda ni sebenarnya kita khabar ada dua lah fatwa. So kita boleh pegang Melaka dua-dua ni. Cuma untuk konsisten lah, takut apa, ambil satu. Mudah. Tanya. Cuma bagi orang fatwa kena tahu lah. Kalau orang fatwa kena tahu. Kalau orang tanya-tanya, nampak orang ni payah, kira ambil fatwa tu. Pegang ni. Dia boleh dua pegang. Okey. Tanya. Kalaulah dia tangguh untuk sempurnakan, Allah dok dang lah rokok itu tadi. Dok dang rokok, maka dok dang rakaat. Tetap kena baca juga. Okey, bisunnatin, insya-Allah pada pertemuan akan datang sibukkan diri dengan benda yang sunnah. Benda yang sunnah ni saya sebut tadi dah, ada 4 elemen yang dimasukkan, 4 keadaan, 4 contoh oleh Imam Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. So kita akan baca pada pertemuan akan datang. Hari Selasa saya akan bawa balik.
Selasa minggu depan hari apa? Berapa bulan Ayumi? Saya 4 bulan saya tak ada sini. 4 bulan memang ada hau kan? 5 ya, kita tengok balik. 4 bulan pun saya tak ada rasanya. Hari Selasa 7 bulan ada. Saya tak boleh jamin kau. Sebab 8 hari bulan ada di KL. Sama ada 2, sama ada 7 dan 8 ada KL ataupun 8 dan 9 ada KL. Jadi saya cover balik lah. Saya cover balik lagi. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي لا أتقي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون أجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرف وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Satu pengumuman untuk kuliah maghrib khas Dr. Hashim Al-Aidarus